Okey kelas, selamat pagi semua. Terus duduk kat tempat masing-masing. Saya cikgu korang untuk sesi masterclass fizik hari ini dan kita nak bongkarkan satu rahsia besar dalam fizik, iaitu gerakan jatuh bebas atau free fall. Tak payah lengah lagi, jom kita terus mula. Untuk silibus kita hari ni, kita akan tengok benda yang korang nampak hari-hari, pecahkan mitos popular sikit. Dan yang paling penting, cikgu akan kongsi latih tubi peperiksaan yang paling komprehensif. Bahagian pertama, maksud gerakan jatuh bebas. Kita mulakan dengan satu senario klasik yang memang selalu kita nampak kat mana-mana kat Malaysia ni. Korang cuba bayangkan sebiji kelapa tiba-tiba luruh dari pokok. Senario ringkas ni sebenarnya contoh paling tepat untuk topik kita. Kelapa tu jatuh lurus ke bawah, ditarik oleh satu daya yang kuat sangat tapi kita tak nampak dengan mata kasar. Cuba korang fikir kejap, apa sebenarnya yang berlaku kat kelapa tu dari sudut fizik? Poin paling penting kat sini, pergerakan jatuh bebas yang sebenar tu hanya berlaku bila daya graviti adalah satu-satunya daya mutlak yang bertindak pada objek tu. Maksudnya, tak ada langsung rintangan udara, tak ada geseran dari angin. Ibarat macam kelapa tu ditarik oleh graviti bumi semata-mata tanpa ada gangguan lain. Masuk bahagian kedua, mitos udara lawan fakta vacuum. Okey, sekarang cikgu nak buat kuis pantas sikit. Nak tengok logik harian korang. Dah bersedia? Cuba teka, kalau kita lepaskan bola bowling yang berat gila tu serentak dengan sehelai bulu pelepah burung yang ringan kat ketinggian yang sama, yang mana satu akan sampai kat lantai dulu? Mesti otak kita automatik jerit cakap yang berat tu sampai dulu kan? Sebenarnya inilah kebenaran saintifik yang agak mengejutkan. Memanglah dalam dunia biasa yang penuh dengan udara, bulu pelepah tu akan melayang-layang dan jatuh lambat. Tapi kalau kita buat eksperimen ni dalam ruang vacuum tulen yang tak ada udara langsung, kedua-dua bola bowling dan bulu pelepah tu akan jatuh pada kelajuan yang sama tepat. Maksudnya, udara itulah yang perlahankan objek ringan tu, bukannya sebab dia kurang berat. Menarik kan? Bahagian ketiga, rahsia pecutan graviti bumi. Macam mana pemerhatian kelapa dan bola bowling tadi tu berkait dengan formula matematik? Jom kita tengok. Benda ni mudah je. Semua objek yang jatuh secara bebas kat bumi ni akan memecut ke bawah sebab tarikan graviti planet kita. Pecutan ni kita panggil pecutan graviti. Bayangkan, makin lama benda tu kat udara, makin laju kelajuan dia bertambah secara seragam pada setiap saat. Okey, ni cikgu nak tekankan betul-betul. Tolong hafal nombor ajaib ni, 9.81 meter per saat kuasa 2. Tolong tulis besar-besar dalam nota korang. Bila objek jatuh, kelajuan dia akan bertambah sebanyak 9.81 meter per saat setiap detik. Dan ingat pesanan cikgu ni, tolonglah jangan lupa tulis unit kuasa 2 kat belakang tu. Dalam exam, kalau tak, pemeriksa garanti potong markah korang. Nak dengar satu fakta bonus tak? Nilai 9.81 tu sebenarnya tak adalah statik kat semua tempat di bumi. Sebabkan bumi kita ni tak bulat sempurna tapi sedikit lepeh kat kawasan kutub, jarak ke pusat graviti tu jadi berbeza. Jadinya, graviti kat kutub utara sebenarnya lebih kuat sikit berbanding kalau kita berdiri kat garisan khatulistiwa macam kat Malaysia ni. Seterusnya, bahagian keempat, tips peperiksaan rumus gerakan. Duduk tegak sikit kelas sebab kita nak masuk kem latihan peperiksaan ni. Kita nak tackle macam mana nak ingat rumus-rumus ni. Tengok peta minda visual ni betul-betul. Kunci kuat-kuat 3 rumus gerakan linear ni dalam otak masing-masing. Dia sebiji je macam rumus linear biasa tu. Cuma kita gantikan huruf A untuk pecutan dengan G untuk graviti. Tips paling pantas dari cikgu, set dalam minda arah graviti ke bawah tu sentiasa wajib negatif. Jadi, apa-apa je pergerakan yang naik ke atas menentang graviti, dia automatik jadi positif. Jangan sesekali terbalikkan konsep ni. Bahagian kelima, latih tubi lontaran bola. Sekarang kita praktis teori tadi dengan soalan peperiksaan. Bayangkan situasi lontar bola tegak ke atas, ibarat macam nak buat servis bola tampar yang melambung tinggi tu. Dalam situasi ni, kawan kita Amira servis bola tampar tu straight ke atas dengan kelajuan awal 10 meter per saat. Mari kita cari berapa lama masa yang diambil untuk bola tu sampai ke titik paling tinggi kat udara. Gunakan langkah kalis gagal ni setiap kali jawab exam. Pertama, senarai kemaklumat. Hal laju awal ke atas bermaksud U tu positif 10. Kat titik paling tinggi, bola tu seolah-olah berhenti sekejap kan? Jadi, hal laju akhir V adalah sifar. Dan graviti pula memanjang ke bawah, jadi G ialah negatif 9.81. Langkah kedua, pilih rumus V sama dengan U tambah GT. Akhir sekali, langkah ketiga, masukkan je nombor tadi dalam rumus dan kira dengan teliti.
kita akan dapat jawapan 1.02 saat. Nampak tak? Senang sangat kalau disiplin buat ikut langkah. Bahagian ke-6, latih tubi batu jatuh. Tadi bola naik atas, untuk latih tubi yang terakhir ni, kita tengok pergerakan menjunam ke bawah pula. Senario ni sama je macam kalau kita lepaskan bola bowling terus dari tepi bangunan tinggi. Soalan exam selalunya keluar macam ni. Chan melepaskan sebiji batu dari tebing setinggi 10 meter. Jom kita cari berapa lama masa yang diambil untuk batu tu melayang sebelum terempas dan pada kelajuan berapakah dia menghentam lantai tu. Memandangkan batu ni jatuh menjunam ke bawah, sesaran dan tarikan graviti tu dua-dua kita kena letak nilai negatif. Dengan panduan arah ni, kita dapat kira masa jatuhan iaitu 1.43 saat. Waktu nak cari hal laju akhir pula, kat langkah ketiga, guna rumus V kuasa 2 tu, kita akan dapat nilai V bersamaan negatif 14 meter per saat. Ingat ya kelas, rahsia paling besar kat sini, tanda negatif tu bukannya bermaksud kelajuan dia berkurang, tapi tanda tu cuma nak bagi tahu pemeriksa yang arah pergerakan akhir batu tu adalah menghala ke bawah. Jelas kan? Okey, fokus korang hari ni memang terbaik. Sebelum tamat kelas, cikgu nak tinggalkan korang dengan satu persoalan ni. Agak-agak korang, macam mana semua pengiraan sukan dan latih tubi exam ni akan berubah secara drastik kalau Amirah tadi main bola tampar ke atas permukaan bulan. Cuba korang fikir sikit pasal tarikan graviti kat sana dan macam mana diubah segala maklumat kita. Selamat mengkaji, teruskan semangat tu dan kita jumpa dalam kelas seterusnya.